Ada juga orang cakap itu kan. Okay, so nama kita letak nama buat Kiki kita Miss Miss. Macam mana Miss boleh ada idea untuk letak nama Miss Miss tu? Cerita dah, saya ingat lah masa mula-mula kami nak start, nak pilih nama brand tu. Saya ingat exactly, time tu saya dengan partner saya, Azhar. Oh, Miss Razak. So kita orang memang time tu duduk dalam lift. Dia fikir, nak bagi nama ni kan? Dalam lift, saya ingat. Sebab dia kata, sebab kami punya tagline, nama dia Make It Smile. Okay, so dia fikir make it smile. Dia ulang berapa kali tau. Sekali kita kata, kalau kita ulang 2-3 kali ni, macam logik nama tu kan? Lepas tu end up sekali kita orang macam fikir, why not kita ambil yang awal? So that means jadi make it smile. So become Miss lah. Dia short form tu je lah. Ya, tu je sebenarnya. So it's actually from our tagline. Sebab ramai kalau tiap kali pergi event kan, ramai sangat yang selalu tegur macam kenapa nama Miss ingatkan Miss you je. Ada juga orang cakap itu kan. So macam tak apalah, ngantuk lah katanya. Tapi bila orang tanya betul-betul nama exactly, kita explain lah. Actually it's from our tagline. So make it smile. Miss, make it smile.